kita tengok dia ni buat apa, contoh dia ni buat laksa, aku pun buat laksa. Dia jualan sehari boleh 30 mangkuk, aku sehari sekarang ni 10 mangkuk. Mungkin boleh lah kot dapat macam dia 30 mangkuk juga. Itulah apa yang kita akan nampak pada kawan-kawan kita. Jadi kawan-kawan kita ni biasanya kita ada sebaya satu industri, sama-sama berniaga. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak berimpian besar sebab kita tak nampak contoh tu. Dengan membaca kita nampaklah contoh-contoh tersebut. Walaupun buku-buku yang kita baca tu mungkin beberapa orang tak suka, tak setuju dengan buku tersebut. It's okay. Itu adalah perjalanan kita untuk mencapai apa yang potensi diri kita boleh dapat. So, cerita yang saya nak bawa ni, dia berlainan sikit tentang orang yang bersara seawal yang mungkin. Saya nak cerita, selalu memang ada banyak pendapat yang mengatakan sebenarnya bila kita dah buat 1 juta yang pertama, 1 juta yang kedua, ketiga, keempat tu dia dah tak susah macam 1 juta yang pertama. Itulah selalu yang saya dengar. Tapi kali ini saya tengok ada satu peristiwa yang mana dia dapat memberi pengajaran pada diri kita lah, iaitu ada orang ni dia dah terkejut dah. Tengok akaun bank dah, dalam akaun bank dah ada berjuta-juta. Bukan 1 juta tapi berjuta-juta. Dalam tempoh sekitar 3 tahun, bukan 3 tahun, berapa? Dalam tempoh sekitar 4 tahun, juta-juta yang dia ada tu dia dah tak ada. Habis. Ni orang bisnes lah, habis. Kenapa habis? Salah satu faktor yang sangat besar kenapa duit dia boleh habis adalah dia tidak mempercayai proses. Biasalah orang bisnes, kalau duit dia dah banyak, dia fikir dia boleh buat banyak lagi. Benda tu normal. Siapa pun biasa akan lalui perkara tersebut. Sebenarnya hidup ni ada turun dan naik. Jadi ketika duit kita banyak adalah ketika untuk kita menjaga harta kita dengan baik. Bukannya kita melabur tanpa pedoman. Itu salah satu dia lah. Dia tidak mempercayai proses. Walaupun orang kaya ni, orang businessman yang kaya ni melantik konsultan untuk memberi konsultan terhadap bisnes dia. Dan yang agak kelakar, dia macam mana kita cakap, orang bisnes ni dia memang ada satu jenis mindset lah. Sepatutnya benda ni kena buat macam ni. Mindset tu datang daripada pengalaman dan juga ilmu yang dia ada. Itu normal. Tapi kalau kau dah lantik konsultan, kau mesti ada satu sifat sabar. Sebab konsultan ni dia tak boleh baca fikiran kita, tapi dia tahu apa yang kita nak dan akan cuba bantu realisasikan apa yang kita nak kita cuba buat tu. Katakanlah dia bagi satu idea, dia kata okey, abang nak berapa tahun ni? Okey, 3 juta. Abang nak 3 juta tahun ni, boleh. Tapi abang kena buat macam ni, A, B, C, D, E. Saya akan bawa A, B, C, D, E juga. Bila konsultan dah buat macam tu dan projek pun dah berjalan, kau memang kaya, tapi kalau benda tu bisnes baru, risiko dia tetap seperti mana risiko bisnes baru yang dibuka. Sebab kita tak biasa dengan bisnes tu kan, kita tak tahu selok belok bisnes tu, risiko tu tetap tinggi. Itu normal lah. Lepas tu dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia tak nampak. Dia kata tak dapat pun duit kan, sikit je duit ni kan, macam mana kan. Dia tak nampak duit. Sebab dia duduk nampak, kalau aku dah boleh buat 1 juta, kenapa susah sangat nak buat lagi 1 juta ni kan. Bukan macam tu. Kalau kau dah dapat 1 juta, kau kembangkan bisnes kau dalam satu aliran yang sama. Contohnya, kalau kau jual sabun, mungkin kau boleh keluarkan sabun A, B, C, D pula. Bukannya kau boleh buat sabun, kemudian kau pergi jual udang. Memanglah tak sama. Proses yang berbeza. Terima kasih. Dekat dapur. Tolong ambil saya boleh? Terima kasih. Macam itulah kisahnya. Jadi akhirnya dia dalam proses menutup bisnes dia. Dia nak tutup bisnes dia. Dia kata tak boleh jalan. Sedangkan duit dia tu dah habis banyak. Kereta pun dah nak kena tarik.
Pengajaran ni dekat sini. Retire young and as soon as you can. Terima kasih. Nak bagi. Retire as young as you can. Tetapi jangan jadikan duit tu, apa harta yang kita ada tu, sebagai penanda aras yang kita akan berjaya lagi di masa hadapan. Duit yang kita ada sekarang ni adalah penanda aras apa yang kita buat dulu betul dan kita bernasib baik, betul. Sebab ramai je orang buat sama usaha dia macam kita, tapi dia orang tak betul. Ini ramai jugalah saya jumpa orang usahawan, dia tak mengaku, dia tak nak mengaku yang dia tu betul. Dia hanya nak orang tengok usaha dia. Bukan, tak. Sebenarnya ramai je orang yang lagi bijak, orang yang lagi rajin, tapi dia tak betul. Itu betul ni adalah satu faktor yang penting dalam perniagaan ni. Tetapi janganlah kita anggap, alamak aku tak betul, tak boleh buat bisnes. Tak, bukan macam tu. Maksudnya kalau kita buat bisnes tu tak jadi, jangan kita terlampau menyalahkan diri kita. Bisnes tu tak jadi, okey, tutup, move on, buat lain. Jangan bisnes tu tak jadi, kau pergi meroyan dengan orang ni, meroyan orang tu, cerita sana cerita sini, tak jadi apa. Lain lah, bisnes tu tutup, kau kena saman, kau pergi cakap dalam mahkamah, kau bela diri kau, kau cakap apa yang kau nak cakap. Itu betul lah, itu memang patut pun. So selamat berniaga untuk tahun 2026. Cabaran bisnes dia sama je sebenarnya macam bisnes-bisnes yang lain. Cuma perbezaan dia, kita dah mulai ada AI, Artificial Intelligence. Jadi manfaatkan AI tu, gunakan yang habis baik. Pada masa yang sama-samalah kita tengok orang keliling kita. Sebelum kita nak beria-ria buat sesuatu tu, tengok orang keliling kita, cubalah juga kita bantu mereka. Kalau bukan dari sudut kewangan, bantulah dari sudut barang-barang, nasihat, ataupun bantulah dari sudut sekadar menjadi pendengar. Itu pun dah cukup. Itu pun dah cukup. Sebab zaman sekarang ni semua orang boleh bercakap, jadi kuranglah orang yang mahu mendengar. Itu adalah satu kenyataan yang sedikit pahit lah. Okay. Saya sampai sini saja video saya untuk kali ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau saya ada cakap benda yang tak betul, tak kena, boleh betulkan. Dan saya minta maaf di atas apa yang saya cakap ni, sama ada dia menyinggung perasaan anda, perasaan kawan-kawan anda, ataupun sesiapa saja. Saya tak ada niat, dan apa yang saya sembang ni adalah sekadar sembang. Anggaplah sembang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.